7 tanda awal autism terdapat pada kanak-kanak. Dan dia kata kalau korang terjumpa mana-mana kanak ataupun anak korang sendiri yang ada simptom-simptom macam ni, better bawa dia pergi jumpa doktor secepat mungkin supaya kita boleh buat assessment dan juga intervention secepat mungkin. Simptom pertama adalah speech delay. Whenever anak korang ni dia tak boleh bercakap beberapa perkataan kalau kita bandingkan dengan budak yang sebaya dengan dia. Sebagai contoh adalah dia kata kalau budak korang ni berusia umur 3 tahun tetapi dia hanya boleh cakap 2 hingga 3 patah perkataan sahaja, then maksudnya dia speech delay dan kena bawa jumpa doktor. Kedua adalah lack of social interaction. Bila cakap pasal social ni maksudnya interaksi dia bersama dengan orang sekeliling dia, termasuklah dengan budak ke ataupun dengan orang dewasa. Dia ni takkan ada interest untuk bergaul ke, bercakap ke ataupun bermain dengan orang lain bila dia ada autism. Ketiga adalah dia akan suka buat repetitive behavior ataupun fidgeting lah. Maksudnya dia suka buat satu benda tu berulang kali dan kadang-kadang bila kita tengok dia buat benda tu kita akan rasa pelik. Sebagai contoh adalah dia suka main pen ke, flipping macam tu ke, ataupun dia suka buka pintu ke. So anda kata kalau dia buang banyak kali, so itu boleh jadi tanda yang ketiga yang mungkin ada autism. Empat adalah budak autism ni confirm dia akan cuba avoid eye contact dengan korang. Tak kisahlah korang cuba bercakap dengan dia banyak kali pun, whenever korang dah cuba tarik balik perhatian dia pergi kat korang, cuba buat eye contact dengan dia, dia akan tetap suka untuk larikan mata dia daripada tengok mata korang tu sendiri. Next adalah anak yang autism ni usually dia tak suka kepada perubahan tau. Sebagai contoh adalah kalau susunan permainan dia suka gini, tapi whenever kalau kita tukar susunan mainan dia tu, dia takkan suka macam tu dan selepas tu dia akan tantrum. Sama jugalah whenever kalau dia daripada satu rumah and tiba-tiba korang nak hantar dia pergi nursery, so nature dia akan berubah 100%. So confirm dia takkan suka kepada perubahan yang korang cuba bagi dekat dia. Seterusnya adalah budak autism ni dia akan ada sensory sensitivity tau. Maksudnya stimulus-stimulus yang dia dapat kat badan itu dia akan terlebih sensitif. Sebagai contoh adalah kata kalau dia pijak pasal satu benda, sebagai contoh pasir ke, so kalau dia pijak benda tu dia takkan suka dengan benda tu sampai bila-bila. And then next adalah dia kata kalau dia ada makan sesuatu dan dia tak suka kepada sesuatu makanan, so sampai bila-bila pun dia takkan suka makanan tu. Sebab tu kadang-kadang budak autism ni dia adalah picky eater. Last but not least, simptom untuk autism ni adalah budak tu akan ada limited pretend play. Maksudnya diorang akan ada kurang imajinasi. Sebagai contoh whenever kalau dia dapat sesuatu permainan ke macam Ultraman ke kan, dia tak boleh nak imagine untuk buat Ultraman tu terbang ke, jatuh ke, berlawan ke dan sebagainya sebab diorang tak dapat nak berimajinasi macam budak-budak lain. Dia kata kalau korang terdetek 7 simptom autism ni dekat anak korang, cepat-cepat bawa dia pergi jumpa doktor sebab boleh jadi mungkin dia ada autism ataupun mungkin dia tak ada autism tetapi kebetulan dia ada simptom-simptom ni. So sekurang-kurangnya kita boleh buat langkah pencegahan dan juga intervensi secepatnya.